Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni saya berada di apa paling kundang. Kita tengok paling kundang. Dia terduduk. Ni kepala, ni tangan. Ni dia bersujud. Aku pun tak tahu apa mitos dia. Boleh cerita ke? Sebuah kapal, atau kapal ada tali-tali, ada macam-macam masang ada tali. Jadi semen, semuanya semen. Tak tahu ni hanya kisah benar ataupun sebuah cerita rakyat. Kita tengok tali-tali semua ada di batu. Tali nampak. Nampak ni kapal ni, sampan. Ni tepi-tepi kapal. Ada kapal tadi ni. Tulang dia. Tu tadi dia. Betul lah. Kemudian ni orangnya ni, nampak ni. Aku pun first time melihatnya. Dia bersujud. Ni belakang dia. Untuk dia. Kalau di sini nampak kot. Di sini kita boleh nampak kaki, tangan dan kepala. So siapa yang tahu cerita ni boleh share-share kat bawah. Aku tak tahu sangat cerita pasal maling kundang ni. Dia mitos atau sebagainya, ataupun cerita rakyat. Kalau betul boleh ceritalah, komen. Aku tak tahu cerita dia. Tak tahu sangat. Dia dengan tanggang sama ke? Dengan tanggang sama ke? Rasa orang yang berbeza kot. Maling kundang. Tu dia. Nampak boleh nampak Okey. Jadi itu sajalah untuk sedikit perkongsian tentang maling kundang. Kau boleh lihat. Kalau ceritanya benar, semoga Tuhan mengampunilah dosa-dosanya. Okey, kita jumpa lagi. Tu belakang sana kapal, ni bentuk kapal. Okey guys, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.